Hari tu kes Zara Khairina dalam sekolah. Lepas tu kes yang dekat Melaka tu memang dalam sekolah. Tapi di luar waktu sekolah pula. Lepas tu kes yang tu kan. Yang tu dalam sekolah, di waktu sekolah. Yang baru ni kes Roblox ni you all tengok tak? Tak ada kaitan dengan sekolah langsung. Gerun tau guys, jadi mak ayah ni melihat apa yang anak-anak kita terdedah dalam dunia zaman digital ni. Tak tenteram hati ni tau sebagai seorang ibu. Lepas tu mulalah semua orang nak salahkan rotan lah, cikgu lah, sekolah lah, suruh menteri letak jawatan lah. Apa kata kita muhasabah diri kita sendiri dulu? Apa kata kita pantau anak kita dahulu? Sekarang ni kan MCMC kata kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tak boleh ada akaun media sosial. Tapi semalam saya tengok kat berita dia orang kata nak laraskan kepada 16 tahun lah. Tak kisahlah 13 ke 16 tahun. Cuba pantau anak kita sendiri. Tengok akaun media sosial mereka. Pantau interaksi online diorang. Sebaik-baiknya kanak-kanak di bawah 13-16 tahun ni, jangan bagi diorang telefon pintar. Jangan bagi diorang bawa pergi sekolah. Tapi saya faham kadang-kadang kerja sekolah, projek anak-anak semua memang diberi dekat telefon tu kan. Tapi kita mak ayah boleh cari alternatif. Contohnya kongsi telefon dengan mak ayah untuk tujuan kerja sekolah tu. Ataupun kongsi telefon dengan adik-beradik yang lain. Jadinya satu telefon tu tak adalah milik mutlak seorang anak, ia dikongsi bersama. Jadi kita boleh tengok interaksi online diorang, dia bercakap dengan siapa, dan kita juga boleh gunakan parental pairing ataupun parental control tau. Dengan parental pairing ni kita boleh tengok diorang punya browsing history, apa yang dia tonton, selamat ke tak, senonoh ke tak. Dan kalau kita rasa interaksi online diorang tak senonoh ataupun mencurigakan, kita sebagai ibu bapa, kita boleh bercakap dengan anak kita heart to heart, one to one. Kenapa benda ni berlaku, nasihatkan mereka, tanya apa masalah dan sebagainya. Kalau rasa sebagai ibu bapa tak boleh nak handle, tak apa, boleh dapatkan kaunseling secara profesional. Yang penting sebagai ibu bapa, kita kena ambil tanggungjawab tentang keselamatan dan juga interaksi online anak kita. Parental pairing ataupun parental control ni, dia bukan sekadar untuk keselamatan online, dia juga untuk keselamatan pergerakan anak kita. Jadi dia sangat bermanfaat. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa berinteraksi dengan anak kita tentang keselamatan online. Bagi tahu diorang kalau dihubungi orang yang tak dikenali ke ataupun digertak, contohnya lah kawan dia cakap, Buat ada video kau yang tak senonoh, aku nak viral kan. Cakap dekat anak, ini zaman deep fake AI. Kalau kawan tu gertak, tak semestinya betul. So cakap dekat anak, tak payah takut laporkan kepada pihak berkuasa macam ibu bapa ke, cikgu ke, sekolah ke. Dapatkan bantuan, buat report polis, boleh ditangkap. Jadi tak payah takut. Yang penting kita sebagai ibu bapa kena bagi confident, kena bagi keyakinan diri kepada anak kita yang walau apa yang berlaku, ibu bapa, mama akan sokong kakak, akan sokong abang. Kita sebagai orang dewasa pun kena sentiasa jaga keselamatan online kita. Sebab zaman sekarang ni cyberbully memang tak boleh nak bawa bincang. Ditambah dengan orang yang kongsi informasi tak sahih di media sosial. Lepas tu orang lain pula informasi tu tak sahih lagi. Dah share, dah komen, dah viralkan satu negara. Lepas tu baru tahu rupa-rupanya informasi yang tak sahih. Jadi sebagai dewasa, kita sendiri kena bertanggungjawab untuk pastikan online environment kita selamat dan juga positif. Sekarang ni pun MCMC tengah buat kempen internet selamat untuk kanak-kanak di sekolah untuk didik anak-anak tentang penggunaan internet yang selamat. Jadi jomlah sama-sama kita ambil peluang ni untuk jadikan online community dekat Malaysia ni selamat dan juga positif. Tapi kita semua kena bekerjasama lah. Boleh tak? Let's do better guys.